Assalamualaikum dan salam sejahtera. Izinkan saya memulakan bicara dengan sepotong persoalan. Pernahkah kita benar-benar mendengar suara hati seorang ibu? Saya, Nisha Mimi binti Abdullah, anak jati negeri Pulau Pinang, juga murid Sekolah Kebangsaan Penaga. Hadirnya saya di sini bukan sekadar membawa sebuah resensi, tetapi membawa suara Aisyah, seorang wanita yang telah memberi segalanya, namun akhirnya diuji dengan sepi yang meruntun hati. Hatimu Aisyah, karya sulung sastrawan negara Datuk Dr. Zurina Hassan, bukan sekadar naskah fiksyen. Ia adalah cermin kehidupan. Aisyah digambarkan sebagai seorang isteri dan ibu yang setia mengangkat nilai keluarga sebagai tunjang hidup. Namun, apabila anak-anaknya dewasa, yang tinggal hanyalah kenangan dan sunyi yang perlahan-lahan membungkam jiwa. Lebih menyedihkan, kasih yang pernah dipupuk mula tergugat oleh pertubuhan nilai antara generasi. Anak-anak yang mengikut cara hidup moden seringkali gagal memahami pegangan hidup ibu mereka. Perbezaan pandangan ini mencetuskan konflik halus yang menjarakkan hati mereka, dan Aisyah semakin terperangkap antara kasih sayang dan kekecewaan. Novel ini syarat persoalan. Adakah kasih ibu kekal dihargai saat kejayaan menjemput anak-anak? Juga, mampukah nilai lama terus bernafas dalam dunia moden yang kian menolak adat tradisi? Dengan bahasa yang puitis, lembut tetapi tajam, penulis mengajak kita merenung makna pengorbanan, harga sebuah kasih sayang dan arti sebuah kesetiaan. Buku setebal 240 muka surat yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka ini sangat wajar untuk dijadikan santapan jiwa. Bacalah novel Hatimu Aisyah ini, kerana di sebalik setiap helaian tersembunyi doa, pengorbanan dan kasih yang mungkin telah kita lupakan. Sekian sahaja perkongsian saya pada kali ini. Semoga kita bertemu di lain masa.